Nuk yang tidak kenal budi. Minta maaf mak, kita tak boleh kelik raya ni. Kita cuti 2 hari ya. Kelik pun sebuah salah. Kalau balik pun mak, 300-400 tentu dah minyak. Lepas tu lagi, jeng lagi. Lepas makan tengah jalan lagi. Lepas kelik kata pergi ke mak 102. Tak sedap juga mak, kita tak kelik kali. Mak kata tak apalah, tak boleh kelik ke apa gitu. Nangis, mak duduk tangga tunggu anak-anak kelik. Allah, mong siapa kira gitu mak. Takut habis pitih 300-400-500. Aku dulu kain sehar basuh kering tubuh tu ya. Makan ni hak aku dalam mulut, aku waktu ambil daging we makan kemu. Ayuh mong tu nak ayak we. Membujuk lalu menentang patah. Tak tahu kau hujan, tak tahu keribut, tak tahu kau panah, tak tahu orang maruh, tak tahu apa dia. Nak besarkan sehingga mu berjaya sehingga hari ni. Kabar-kabar mu nak kelik. Jumpa mata 10 minit, setengah jam ya. Sementara aku ni masih lagi celik mata. Sementara ayahmu masih ada lagi. Kabarmu boleh jawab takut habis pitih. Allahu Rabbi ya Karim. Celaka mu, malaikat Jibril kata. Ma ridallahu illa fi ridalil walidain. Keredaan Allah Ta'ala akan datang bila ibu bapa mu reda. Aku tak akan reda mu, Allah Ta'ala kata. Kalau ibu bapa mu tidak meredaimu.